boleh saya cerita? Boleh engkau hilangkan nervous engkau dulu? Saya cuba Okey, engkau cuba. Bagus. Macam itulah. You berasal dari mana, Zaki? Saya rahsia lah, rahsia. Kau pun rahsia, kau semua rahsia. Kau dah kahwin ke belum, Zaki? Belum lagi. Nasib baik. Kalau ramai orang kenal kan, tak nak nanti tak habis pula. Janganlah malu sangat. Ni kali pengajaran nak cerita ni kan. Kali pertama buat panggilan, Zaki? Ya, saya. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa cerita you menarik. Baiklah, mulakan cerita sekarang. Okey, saya ni bekerja sebagai penjual burger kat salah sebuah universiti lah. Okey. So, pengalaman yang saya nak ceritakan ni tentang penemuan satu gadis misteri lah. Okey, macam biasa saya akan jual burger start petang sampai malam lah. So pada saya start kerja tahun 2000 tau. Dalam masa 1 tahun tu saya akan didatangi satu gadis misteri lah, di mana dia akan membeli burger saya. So dia akan hilang sekelip mata. Dalam sekelip mata dia akan hilang. So berikutlah, dalam masa seminggu tu dia akan datang. Macam juga, datang, hilang. Dalam masa 5 saat dia akan hilang. Saya cuba cari kan, cuba tengok kan. Dia akan hilang sekelip mata. Dalam kalau kita leka kan, dia akan hilang. Betul, Zaki? Betul. Saya ni betul, tak main. So okey, itu pada tahun 2000 saya start kerja. Tahun 2001 dalam harian saya bekerja seharian tu kan, dia datang lagi. Pada tahun yang berikutnya lah, kira 2 tahun, dia akan datang lagi. Pun begitu juga, berulang-ulang kan. Dia akan datang, kira start kali dia datang, kira macam ada magnet tau. Kita akan terpaku seketika lah. Terpaku. Yang saya herannya tu, ramai-ramai pelajar kat situ kan, tak ada satu pun yang tegur dia. Okay, relax. Saya dah lama relax. So macam tu lah. Seharian dia akan datang menemui saya lah kan. So masuk tahun 2003, sekali lagi benda yang sama. Tapi dengan kali ni niat saya lain kan. Saya cuba nak tengok kaki dia akan dia berpijak di tanah ke atau tidak. So bila saya tengok, saya macam orang Melayu kata, kalau nak tengok ni kita kena menonggeng kan. So bila saya menonggeng, betul lah dia memang pijak bumi kan. So bila saya nak tanya, benda tu akan hilang sekelip mata. Kita leka sekejap kan. Bila kita leka, dia akan hilang. Dia akan hilang sekelip mata. So kalau nak percayalah pendengar kan. Pulang lah, cuba fikirlah benda ni memang wujud kan, tapi kita tak tahulah. So masuk tahun 2004, Benda dah datang lah. Saya tunggu setahun dah sampai sekarang. Sampai 2004. Sekarang baru 2003. Kau sampai terlajak ke tahun depan ni cerita yang kau dah keluarkan ni. Kau biar betul kau, Zaki. Kau jangan sampai kulit durian datang sekelip mata. Maaf Malaysia. Maaf Malaysia. So kira saya masuk 1999 lah. Kira 4 tahun saya kat sana kan. Kira last 2003 tu saya ambil keputusan untuk benda kerja lah. Memang saya tak berani kan. Ya. Kesan daripada penemuan tu pun. You ada salam dia tak? Salam tak ada? Tak boleh nak cakap bang. Tak boleh nak cakap? Tak boleh nak berkata apa-apa lah. Habis dia cakap apa? Dia nak burger? Dia akan tunjuk isyarat macam satu kan. Dia tunjuk tangan satu. Kita dah faham lah kan. Cuba lah, kau dah tahu dia tu pelik. Dia tunjuk satu, kau buatkan 3. Maksudnya dia akan hilang. Begitu dia takkan ambil. Dia tak ambil begitu bang. Kau biar betul. Saya tak kisah nak ambil tak ambil tu hak dia kan. Ya. So itulah. Siapa nama gadis misteri tu? Saya tak boleh nak berkata-kata dengan dia. Setiap kali dia datang kan, pelajar ramai ni, orang nak makan kan. Tak ada satu pun yang tegur dia. Kat situ lah saya perasan kan. Apa yang you tafsirkan tentang perkara itu, Zaki? Mungkin best jugalah bila jumpa benda macam tu, sonok jugalah kan. Benda tu di siang hari kan, tengah-tengah hari kan. Setiap kali dia datang pun tengah hari, datang tengah hari.
Apa yang you panggil benda tu? Itulah saya panggil misteri lah. Itu je lah. Itu je lah So saya cuma itulah ambil keputusan saya berhenti kerja lah. Pasal selepas penemuan tu otak saya pun nanti macam something jugalah. Otak you jadi macam something?